Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noha Sofia binti Helmi daripada Numero Uno TV PSS akan membuat liputan di SMK Banting bersempena Majlis Penyerahan Slip Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia bagi tahun 2024 pada tanggal 24 April hari Khamis. Sebanyak 92.53%. Berbanding 87.39% pada tahun lepas. Kini bersama saya Suri Patricia, salah seorang daripada pelajar studi SPM. Soalan saya, apakah cabaran paling besar yang dihadapi oleh Suri? Sebenarnya sepanjang tempoh SPM ni, cabaran yang paling besar saya hadap adalah expectation semua orang terhadap saya. Semua orang memang harapkan saya dapat straight A. So itulah cabaran yang paling macam saya rasa saya agak sebagai beban kepada saya, macam boleh ke kalau saya tak dapat straight A apa jadi, orang akan pandang rendah ke. Itu cabaran yang terbesar. Soalan apakah nasihat untuk calon SPM 2025 yang akan SPM dalam lagi pada bulan 12? Nasihat saya untuk calon-calon SPM, jangan study last minute, and then janganlah korang jangan sesekali rendahkan korang pandang rendah terhadap berkat tu. Tolonglah hormat cikgu, hormat kawan, jaga bukan. Memang benda ni klise tapi sebenarnya benda tu bagi impak yang sangat besar. Tanpa korang sedar, sebenarnya bila korang hormat cikgu, Tuhan macam mana nak cakap, memang berkat ni memang paling penting. Pertamanya kita kali cakap syukurlah, alhamdulillah kan. Macam mana pun result kita dapat, dia takkan, rasanya benda tu tak teruk pun. Macam mana teruk macam mana pun dia takkan ganggu hidup kita sampai yang apa-apa pun. Kita kan cakap alhamdulillah lah, bersyukur. Bagi saya tak kisah pun result tu dapat berapa. Yang penting kita tahu kita dah berusaha, dan ya, apa yang kita usaha itulah yang kita dapat, betul tak? Tapi apa macam mana pun result, dia tak define siapa diri kita sebenar. Dalam banyak-banyak subjek yang sudah, subjek mana yang paling Adif banggakan? Paling bangga paling bangga Negeri Islam kot, sama dapat A+, alhamdulillah. Sebab tak expect lah, sebab soalan ni hari tu soalan yang susah, soalan yang kebat orang kata kan. Yang luar dari, bukan tak expect pun pula soalan macam tu. Tapi still alhamdulillah. Saya mendapat keputusan 5A+, 4A. 5A+, 4A, bermakna straight A. Hanya soalan saya, apakah keputusan ini seperti yang Fasha jangkakan? Sebenarnya tak. Saya jangkakan 8A+, tapi dapat 5A+ je. Saya miss dekat BM, BI, Fizik dengan Bio. Kalau Fasha berdepan dengan pelajar SPM yang bakal menjual SPM, sekarang baru bulan 5, mereka sudah rasa tidak mampu untuk buat sebab SPM sudah dekat ke 12. Nasihat kepada mereka? Nasihat saya untuk saya kelas Sains Tulen. Nasihat saya hari-hari buat MAT, hari-hari buat Bio. Sebab dua tu subjek yang susah. Yang lain semua tu just ikut cakap cikgu, just and chemistry, faham kau form 4 and just let it flow. Just go with the flow. Jangan takut sangat. Dan jangan procrastinate. Saya procrastinate 2 hari before
saya pergi konsert dulu. Before bio saya pergi konsert dulu. So dapat A je. So jangan procrastinate, jangan buat benda yang lara. Okey, jangan buat benda yang lama. Next. Okey, kan? Apakah reaksi pertama bila Ikram tengok keputusan SPM tu? Reaksi saya gembira sebab meningkat daripada percubaan hari tu dan subjek yang fail hari tu pun dapat grade yang bagus. Paling bangga sains sukan. Sebab sebelum ni sains sukan saya tak dapat A, tapi last minute saya push dan lepas tu saya dapat A. Saya bangga dengan nasihat saya, jangan study lambat. Macam saya study last minute sebelum paper baru study. Jangan terus